Okey, macam mana pendapat Cik Abdullah tentang durian tahun ni? Ada rezeki, ada duit. InsyaAllah. Berdasarkan pada masa sekarang, adakah dia lagi banyak daripada tahun lepas? Banyak tahun ni. Jadi apakah harapan pada anak-anak yang akan mengutip durian? Anak-anak kena kerja kuat. Baik kaki. Kepada Bakim? Baki kena kerja lebih lagi. Ini adalah pokok An-Nur. Itu pohon belimbing. Yang itu pohon belimbing. Okey, ini adalah pokok di atas pohon belimbing. Kita tu. Itu pun. Nampak. Ini adalah durian Bakim. Wow, besar-besar. Macam tuan dia. Ada satu. Wow, durian Bakim besar-besar. Macam tuan dia. Ini adalah durian orang yang tidur di depan pintu dan telah mendatangkan satu bunyi yang kuat. Ini adalah durian dia. Dan di bawah durian dia adalah champion pada tahun ini, durian baying. Wow, ya hak tahu ni. Oh tu. Buah-buah dia. Oh tu buah dia. Durian baying. Wah tu. Wah besar tu. Tu. Dan apa lagi besar tu? Tu Pak Tim. Oh. Baking boy Kak Na. Baca. Pak Tim. Siapa kata main tahun lepas ada tahun ni ngamuk tu. Ini durian Baking. Ni durian kat bawah dia tu. Pun banyak tahun ni. Untuk durian ni kira banyak tahun ni. Kira banyak ni. Mana dapat dah ni. Dapat dalam kamera. Tu. Tu atas durian ni memang kalau gini ni kira banyak ni. Tu. Tu hujung dia tu. Tu. Dan kita kembali menerujai durian champion tahun ini. Besar tu. Mari kita kuat. Tinggikan sikit dia punya brightness. Atas tu. Apa atas tu? Ni memang orang kata apa? Memang tak nyesal. Tengok. Hari ni kita tengok durian belimbing. Dia ada tapi dia tinggi-tinggi sikit. Tu belimbing tu. Tu belimbing. Dia ada tapi kena zoom jauh sikit. Dia tinggi-tinggi. Dah apa kepala dah. Dah sekali lagi kita berada di bawah. Kita tengok durian. Naikkan brightness tadi. Ya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Ini keadaan di kebun Pak Wahab. Telah dibersihkan. Maksudnya kita terlambat sikit tahun ni. Orang lain bersih Melaka dah. Siap kata layu dah. Itu durian baying. Batang putih tu durian baying. Kita jalan sini jumpa buka durian pula. Ni buah dia. Kira banyak lah kalau gini. Kalau untuk durian ni kira banyak ni. Ada. Tapi buah ni ya kah?
Golek masuk ke dino. Oh ni apa wahak? Banyak kot je. Tapi kecil-kecil lah. Tak boleh lawang lah. Hak bayang belah tu. Kecil-kecil bulat-bulat kecil tuek ni. Okay. Ni kita duduk kat tapak parking. Tengok semula duyang yang saya katakan di bawah parking tadi. Tu dia. Penat jugalah. Okay. Ni durian yang berada di bawah parking. Tu kita tengok. Okay. Zoom. Ni durian ring. Kita naikkan dia punya brightness. Ni durian ring. Nampak tu banyak tu durian ring tu. Durian ring. Tu. Durian ring. Tu durian ring tu. Tu. Durian ring. Durian ring. Banyak ni. Tu. Banyak. Banyak. Ke durian kat Nah. Ni durian kat Nah. Ada buah ni. Satu baru. Buah ya. Satu baru. Rasa macam silap nama durian ni. Aduh. Dah sekali lagi kita melihat keajaiban dunia. Ambil besar tu. Besar baik. Dan itu pokok durian tua. Tu ada. Dia ada tapi tak banyak lah. Ada lah. Tu atas-atas lah. Besar lah buah-buahnya bapuk. Tu dia akan jatuh ke gaung bawah tu. Ini adalah pokok durian itik. Tu durian itik. Sedikit silau lah nak buat macam mana kan. Ni durian itik. Ya ke durian itik? Saya tak tahu yang itu ke, yang ini ke ataupun yang ini durian itik. Sebab pokok durian macam dekat sama. Saya tak tahu mana satu. Rasa tu durian itik rasa. Hak ni durian itik. Hak ni hak durian hak jarang buah. Dan ini adalah cempedak kesukaan Najma. Cempedak isi ring. Saya sedia sekarang. Banyak juga ya. Banyak juga. Saya rasa saya dah penat. Perut pun rasa sakit dah ni. Rasa macam kena pergi tandas. Tapi nanti kena bleber. Okay, saya kembali. Ni pokok dia. Ni pokok kena tembak tupai tu. Ni bawah dia. Jalan. Tu. Tahan. No. Banyak. Tu. Ini molek ke tak? Tu ni tepi dia. Tepi dia. Durian. Dia dah kena makan tepat. Durian tu. Lepas tu, hak ni itik. Silap dia. Ni itik. Itik tu. Itik tu. Yang itik. Benar. Ni durian kat dia. Ni durian kat dia. Tahun ni banyak sikit je. Tu. Tapi tak nampak ni lawan cahaya. Tu. Banyak ni kira untuk dia ni. Banyak tu. Kalau kat dia setara ni. Apa tu yang kat dia banyak gini? Sebab dia tak makan sausage. Kalau dia makan sausage, dia tak banyak gini. Tak maaf kat dia. Bayi kurang je. Dan ni tepi dia, durian boy. Durian bunggong biru dulu lah. Dulu kita panggil durian bunggong biru. Tu. Tu banyak kat boy lah. Ya. Berjiran dengan durian kat dia. Tu kita tengok. Benar
Ni durian cik. Ni durian cik. Dah banyak sangat boleh lah. Mana? Ni sedahang je tahun ni. Mana? Duk apa? Ni. Ni. Mana? Ni tengah-tengah tu je ha. Tengah gitu je ha. Ni. Ni. Tu, dah tu je dia. Dah tu. Ya nampak batu mana buah ya. Tu. 1, 2, 3, 4, 5 betul. Ni. Pergi situ. Ni dah ya tak situ ha tu. Durian sekering. Betul je. Dah itu dia. Berkebun. Oh. Goyang. Tapi Buang buruk. Dah ada. Nampak anak-anak ni? Apa orang? 3. Pokok kawin patah. Tu durian. Ni pokok bawah dia. Dekat cerung tu. Bukan cerung lain lah. Pun banyak juga. Pun banyak juga. Atas tu ada lagi. Banyak. Penat. Ni durian anggur. Durian anggur pun banyak. Nampak tak? Tak nampak kita zoom. Tu. Gelap out. Ambil brightness sikit. Ni cerah sikit. Tu ni pokok tepi anggur. Ni pokok anggur. Ni pokok ni. Dia start buah buruk dah. Tu buah yang. Nampak? Tu pergi guguh. Jatuh betul-betul atas. Banyak. Tu ni jatuh. Pak. Puk. Tu. Banyak. Banyak. Durian dapat masa lama. Masih dalam baru tahap-tahap ni. Jadi durian ni fasa dia tak sama ya. Jadi Basking boy good lah. Banyak ini durian raja, kita panggil raja. Tengok buah dia. Raja. Hak nak jual bahi lah. Boija. So hak abah khabar. Durian hak nak jual bahi. Tak hak abah khabar durian nak jual bahi tadi. Bahi tu. Banyak. Ni tak nak jual lagi kutik situ lah. Tak nak jual lagi kutik ni je lah. Ni atas ni boleh ke? Atas ni. Okey, mari kita intai daripada ni pula. Ni buah Ano. Ni ke buah Ano? Ya buah Ano. Durian pokok Ano. Okey, satu pokok Martin. Wal Martin. Martin. Banyak Martin . Ni pokok Kak Dia. Kita tengok dah atas ni. Banyak Betul, ni pohon saji.
saji. Itu pokok saji. Ni pokok saji ni. Memang akan jatuh atas jalan tu lah. Kelepok. Jatuh atas jalan. Dan kita naik sekejap. Tu pohon tua. Tu pohon tua. Dan tepi pohon tua, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah. Tu nampak tu. Allah, tengok. Apa tu? Tengok balik. Allah, banyak. Allah. Subhanallah. Astaga, subhanallah. Allah. Hok ni memang tahun ni antara banyak kata boleh kata lah, tahun antara pokok ni paling banyak lah. Nampak tu. Allah. Tak pernah hayak lagi. Pokok ni gini. Dia memang tak pernah hayak. Orang kata tak tumbuh, tak merata, tak sungguh. Kawan tak kata. Ini. Lepas tu pak tepi ni pula. Tu. Ni pohon ni. Tapi rasa ni pohon musang ke? Hak tu pohon musang. Tak ingat hak ni ke? Hak ni tak pohon musang. Tapi itulah kata. Hak ni jahatnya. Subhanallah. Tu daripada pokok ni pokok subhanallah ni. Lepas tu ni pohon anggur. Tengoklah pohon anggur. Pohon anggur tu. Tu bawah ada hak tu. Ni hak kalau silap hak atas jalan rasa. Hak tepi jalan. Tu dia punya batang je tu. Tu jalan tu. Ni lah. Ini pohon najma dilanda di bot. Besar-besar kat buah tu. Ini pohon najma dengan matin. Ni buah-buah di atas sini. Saiz dia. Tapi kebanyakan kalau jatuh akan jatuh dekat point. Point. Jatuh atas. Okey, ni buah matin. Tepi pokok najma. Tengok buah najma atas tu. Allah, memang kalau jatuh memang jatuh atas jalan tu lah. Tu cerah daun tu. Ni matin. Banyak juga dekat atas tu. Besar-besar juga. Banyak juga. Besar pokok matin. Tu. Ini pokok matin, bawah tu dekat dengan tapak tu. Tu awang. Ni nama dia awang. Ni nama dia mamak. Tu mamak yang apa? Okey, pokok hak atas tu, hak tu. Ni, hak ni. Boleh tahan kira ke? Buah dia tu. Banyak buah. Buah naik atas ni. Tu buah. Naik atas ni. Buah. Tangkai panjang. Tinggi sikit tu. Ada tapi taklah banyak sangat tangkai panjang. Tu pokok dekat dengan tapak basah lama. Ada jatuh. Okey, kita zoom tengok pohon tu. Tu yang tu. Besar tu. Ni kita tengok muka orang hak mamak bawa seorang lagi. Kena bawa macam ambil video lain kan. Ada di pasang pula ni. Ni pokok ni. Pokok tepi jalan ni. Tengah bunga lagi tu bunga. Asal memang banyak fasa kali ni.
Aku tahu sekali tadi. Ha? Kau tangan saya. Kakak saya. Lagi pun.